Mengikut legenda ataupun hikayat kisah dongeng rakyat Malaysia ni, ada sebab kenapa tenuk berekor pendek atau tak ada ekor dan harimau kumbang ni berekor panjang. Bermula dengan kisah dia, ada satu kampung ni, dalam satu kampung ni dia ada keluarga yang menternak kambing, yang bela kambing. Dia bela kambing konsep macam orang kampung bela kambing. Nak beban dia belakang rumah, tepi rumah, petang-petang dia lepas kambing meragut dekat-dekat dengan rumah lah. Dia macam tu. Pada satu hari tu, tuan kambing ni dia menung dekat depan rumah. Saja dia menung. Waktu tu dia lepas kambing, dia menung depan rumah. Penting harian, tiba-tiba waktu dia menung tu, bini dia bernama Temah datang nak sembang satu benda lah dengan lelaki dia. Dan lelaki dia ni kita gelarkan Pak Usuk ataupun Abang Usuk. Nak jadikan cerita, satu hari bini dia datang dekat sebelah suami dia, nak mulakan menyembang lah. Abang Suknya, apa kata kalau kita buat satu majlis khatan untuk anak kita si Daung tu? Awak rasa dia tu dah cukup umurnya. Kalau kita buatkan majlis khatan kat dia pun elok benar lah tengah musim cuti sekolah ni ya. Macam mana rasanya? Awak ni saja bagi pendapat je. Awak ikut kata Abang Suk lah. Baik kata Abang Suk, baiklah kata Temah. Kemudian laki dia ni respon bagi ni lah pendapat. Cantik juga apa yang kamu kata tu. Memang aku ada fikir kan yang nak buat majlis khatan ni, tapi aku belum fikir mendalam lagi. Tapi adalah aku cadangkan nak buat. Belum masa nak bincang dah kamu alang-alang tanya aku ni. Elok benar lah kalau kita nak buat majlis musim cuti sekolah ni. Tapi kita tak payahlah nak manggil ramai sangat. Agak-agak kita panggil orang kampung kita ni udah. Boleh juga aku fikir kita sembelihkan kambing kurus kita ni ni yang depan ni. Aku rasa setakat seekor kambing ni untuk kita orang kampung ni ngam benar lah aku rasa. Cantik benar lah aku rasa. Macam mana? Tapi sebelum tu kita kena bincang dulu dengan ketua kampung. Minta tolong orang kampung pasal ni kita nak pakai kemah. Kita pinjam kemah surau ke, masjid ke, bangku, meja, kita pinjam. Minta tolong demo tolongkan. Tapi kita kena bincang lah dengan demo berapa tarikh kita nak buat.